Ini adalah auto housing LC4S. Dalam ni ada auto shoe dan tengah-tengah ni ada one way bearing. Kotak auto housing macam ni, kotak one way bearing macam ni. Dalam kotak one way bearing dia ada 4 barang. Pertama, case color putih macam ni, macam sangkar ni. Kedua, dia ada bush yang dalam dia ada gigi. Yang ketiga, dia ada pin 3 biji. Yang ni kita panggil pin roller. Yang ini kita ada spring kecil. Okey, ni. Spring kecil ni hati-hati takut hilang. Dia ada 3 biji. So kita nak pasang. Okey, dalam ni dia ada washer, tapi aku tak pasang lah washer ni sebab ni barang baru. Okey, kat motor kena ada washer. Lepas tu kau perasan tak, dekat tengah ni auto housing ni dah ada 2 jenis longkang. Satu longkang yang macam ni, straightforward V macam ni. Satu longkang ni sebelah dia lain sikit bentuk. Landai macam ni. Okey. Setiap longkang ni dia ada 3. Ini 1, 2, 3 kat sini. Dan longkang yang landai pun ada 3. 1, 2 dan juga 3 kat sini. Okey, ini untuk auto housing. Cage dia pula, kalau kau perasan, dia ada 1 lubang besar dan dia ada 1 lubang kecil. Ni petak besar, petak kecil. Petak besar ni ada 3, petak kecil ni ada 3. Tengok 1, 2, 3 untuk petak besar. Petak kecil pula ada 1, 2, 3. Di sebelah dia ada 1 longkang yang berbentuk macam ni. Okey, untuk spring dia 1, 2, 3. Dan kau perasan dia ada tinggi dan juga rendah. Yang rendah ni belah atas, iaitu dia masuk macam ni Yang tinggi ni ke bawah. Okey. Alright. Sekarang ni cage, masukkan bush yang ada gigi macam ni. Okey. Lepas tu kita ambil yang petak besar, masukkan pin roller. Senang je, korang boleh buat sendiri kat rumah. Selalunya untuk LC4S ni korang akan tukar 3 beradik. Auto housing, auto shoe dan juga one way. Tukar 3 beradik. Jangan tukar salah satu saja. Alright. Okey. Dah masuk macam ni. Kau masuklah dia. Nampak Jangan ke lubang ini. Pin roller ni jangan ke lubang yang V tepat ni. Pergi kepada longkang yang ini. Okey. Kita masukkan. Bismillah. Okey. Jadi dia duduk macam ni. Sebab tu nama dia one way. Tengok dia boleh bergerak satu bahagian saja. Bila dah sampai sini dah tak boleh gerak lagi dah. Okey. Ni one way. Okey. Sampailah part akhir, kita nak masukkan benda yang paling susah. Macam tangan gemuk aku macam ni. Kau pakailah muncung tirus macam ni, lagi kecil ke apa boleh. Okey. Contoh nak pasang satu spring. Ingat tak lubang yang bentuk ni tadi aku tunjuk ini? Yang ini itulah tempat masuk spring. Okey. Kau angkat sikit je, jangan angkat habis. Kau masukkan spring dia, ikut tapak dia. Kau tolak masuk dalam longkang V. Okey, macam ni. Angkat sikit, aku tolak lagi.